Welcome back to Sofia Channel. Hari ni kita nak pergi Terengganu. Okey, Amanda nak pergi Terengganu. So kita tengok percutian kat Terengganu macam mana. Yes. Okey ke korang? Okay, sekarang kita kat perhentian KLL Berasino. Perasing. Oh salah Perasing. Okey, nanti kita tengoklah macam mana. Jom. Jom. Hai guys, okay, sekarang kita dah sampai homestay. Homestay kita. Jom masuk. Jom. Assalamualaikum. Yeah. Wah. Kata dia ada dua. Cantiknya. Tu. Ni ada meja rias. Ya, meja rias. Tu ni. Wih, apa ini? Ada laundry lah. Oh, ni untuk solat pun ada. Dia towel. Yang kita pergi sana pula. Ada sofa. Yes, sofa. Lepas ada Nice. kat sini dapur. Ada aircon kat atas. Dapur, microwave. Ada barang-barang ni. Kopi semua tu. Boleh buat air. Yeah. So di dalam ni sabun. Sabun pula dah. Ni bilik air. Cantiknya bilik air dia. Wangi pula tu. Wah. Yeah. Kenapa duduk sini? Sini tempat mandi kat sini. Okey. Besar. Licin lah. Guys, so ini kolam dia. Oh, besar juga. Tapi biasa je tak ada gongsu-gongsu. So, sana tempat masak. Boleh main Ada masak-masak. orang nak masak-masak lah. Ni kolam budak kecil. Pendek ni cetek sana dalam. So, situ tempat parking. Sini dekat je. Dekat je. Lepas tu ni boleh sewa. Dia boleh sewa eh? Taklah, free. Dah ni free. Kalau lupa bawa pelampung ke nak ambil ni. Murah je. Murah pula. Free. Nak buat ni nak pinjam pun boleh. So, Manda lepasnya buat apa? Rehat-rehat dulu. Baru sampai dia Baru dah. sampai. Okey. Sophia mana? Mesti dalam bilik kan? Dia dah tinggi. Okeylah. Kita tengok petang apa cerita kita. Yeah. Malam tapi kita tak keluar. Amanda nak makan malam apa hari ni? Kita masak tu. Wah, Amanda healing tepi kolam Ada orang pergi makan. Okey, kita nak buat oden kan? Tu tengah masak. Hai Sophia. Kau nak makan ke? Apa masak apa? Boleh. Masak oden. Boleh. Hai. Wah, oden ni malam ni. Sedapnya. Sophia pun makan.
Sofia tahan ke pedas tu. Oh, Ria lah. Okey, bismillah dulu. Amanda Sofia. Makan ke? Masak. Guys, so makan tengah hari ni kita nak makan dekat warung dalam kenangan. Warung dalam kenangan. Ui, Sofia beli kerupuk. Itulah kerja dia. Okey. Kita makan kat dalam ni. Kat tengah ni dia dekat dengan pantai. Nama pantai ni apa? Pantai Batu Buruk kan? Kesian batu dia buruk. Dekat kedai makan. Kita nak makan tengah hari. Sofia nak makan apa? Tahu lagi. Tak tahu lagi. Tengok-tengok. Okey. Dia nak makan apa? Chicken? Ayam? Hai Manda. Dah ambil makanan kita. Okey, kita nak makan dah. Dia makan apa? Makan timun. Sedapnya kan? Okey, restoran ni kat tepi laut je. Korang. Tepi laut. Betul kat tepi laut guys. Tepi laut. Sekarang kita dekat Pusat Sains Kuala Terengganu. Jom kita pergi. Okey, jom. Sofia beli apa? Apa lah apa tu? Kitchen. Oh, comelnya. Kitchen. Sofia bayar sendiri ke? Wah. Amanda pun bayar sendiri. Adik bayar. Satu. Anda beli apa? So, lepas beli dia labu tapi kepala je. Pahit. Dia kicing sebelah-sebelah. Ni Amanda Sofia lah ni. Okey. Dia Amanda ni Sofia. So beli Lego. Wah, ni Amanda Sofia ni. Lego kucing ni. Nak buat. Buat Lego. Okey. Sofia beli apa lagi? Ni satu lagi beli kicing sama juga. Wah. Dia boleh buka dulu. Oh, dia boleh Ni gantung. ni Amanda ni Sofia. So nanti dah balik sekolah tu kan. Kita cantum. Cantumkan. Wah, cantik lah. Tu je. Okey lah. Ada kenangan dekat Pusat Sains Kuala Terengganu. Banyak benda boleh beli kat rumah. Apa? Yang mana? Ada lagi tu dia nampak tu. Ya Allah. Macam tu dia. Okey. Esok datang lagi. Okey. Seronok nak datang lagi. Tak cukup, tak puas. Okey. So kita datang lagi sini So sekarang kita dekat Pasar Payang. Pasal yang lama, diorang dah tutup. So, diorang akan beroperasi di bangunan baru. Tapi ada lah jual-jual. Ada makanan-makanan. Kanan-kanan. Guys, tu dekat belakang tu bangunan baru dia. Diorang kat sini dah.
Ya. Kan ya ada. Tidak. Tapi dah saya goreng lagi. Okay guys, so kita baru balik daripada pasar. Pasal payang. Pasar Payang. Tengok ni kita beli apa. Ni Apa ada dalam tu? coklat Dubai. Oh, ada jual eh? Ha. Kita balik rasa. Ada seorang kedai, satu kedai je yang jual. Lepas tu ada jelly-jelly lagi. Oi, banyaknya. Best lah shopping kat sini. Murah-murah je. 3.10. 3 paket RM10. Beli apa? Alhamdulillah. Tu. Beli apa? Salam ni. Kita unboxing kejap. Ni. Ada gula-gula. Sekejap ni gula-gula ni. Banyaklah gula-gula. Kuih kapit. Kek kapit. Sini panggil apit-apit. Kapit. Ni Sofia beli tu. Saya beli apa? Lapar lah tu dia. Ada juga. Apa ni? Nama ni? Seruning. Ya, nak buat apa? Seruning tempatan. Boleh makan dengan nasi macam tu je. Ataupun orang tu kata boleh buat apa? Ketupat kan? Ketupat palas. Jom. Kita balik. Balik. Lepas ni nak pergi pasar. Okey, jom kita pergi pasar beli sayur. Pergi pasar nostalgia. Nama dia. Okey, jom. Ni lah pasar baru dia. Ya. Amanda ya Sofia dekat mana? Nostalgia Studio Jalan Ampas. Oh. Cantiknya dia buat macam zaman Piramli dulu kan. So kita nak cari makanan. Sini dia macam pasar-pasar gitu. Tengok ada apa? Tengok ada apa jual kat sini. Jalan.